Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Okay, sihat ke semua? Sihat. Okay, dah makan? Dah. Betul ni? Dah. Okay, sebelum tu cikgu nak test kamu dululah. Saya takut kamu tidur dalam kelas saya. Kalau kamu berada dalam kelas saya, sila angkat tangan kiri. Mana kiri? Saya pun tak tahu kiri mana. Okey, jika kamu masih berada dengan cikgu-cikgu sekalian, angkat tangan. Jika betul kamu masih berada dengan kami, jatuh tangan. Okey, baik, kamu berada dengan kami. Okey, jadi ingat tak minggu lepas kita dah belajar tentang frasa nama. Jadi hari ini ada sambungan pada minggu ni, iaitu kita akan belajar mengenai tata bahasa, iaitu kata adjektif setelah frasa nama. Kenapa penting untuk semua bentuk tata bahasa kita belajar dulu frasa nama? Sebab frasa nama adalah asas kepada kesemua pembentukan kata-kata tata bahasa yang lain. Adalah sebagai contoh, hari kita belajar kata apa? Adjektif. Betul. Sebelum tu, cikgu nak tanya, ada yang tahu tak apa itu kata adjektif? Okey, saya tahu. Kalau saya menyeru, kamu takkan menyahut. Jadi saya akan memanggil Muhammad Ali Iman. Okey, Ali, kamu tahu tak apa itu kata adjektif? Adjektif dia ada sifat macam... Sifat macam apa tu? Boleh ke? Okey, tak apa, duduk. Dia nervous. Tapi tepukkan tangan dulu sebab dia berani boleh jawab. Okey, jadi cikgu mula ya. Okey, kata adjektif adalah satu kata yang nak menunjukkan sifat sesuatu. Kamu boleh nampak slide di depan. Cikgu tak gunakan whiteboard hari ini sebab cikgu nak gunakan slide interaktif yang kepada kamu. Jadi kamu boleh nampak tak apa itu kata adjektif? Kata adjektif adalah satu kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu benda, manusia, tempat ataupun perkara. Saya nak tanya, benda, manusia, tempat, sifat atau perkara ini adalah apa? Adalah frasa nama. Ya. Kata adjektif nak menyokong kepada bentuk atau sifat kata nama itu. Sebagai contoh, Irdina berdiri. Okey, Irdina seorang yang cantik. Di mana frasa nama? Di mana kata adjektif? Ya, kata adjektif cantik, sedangkan frasa nama atau kata nama adalah Irdi. Ya, sebab kan cikgu kata dia menyokong. Dan, okey, duduk ini, terima kasih. Dan kata adjektif ni, kalau kamu belajar di tingkatan 2, dia ada 4 saja, iaitu adjektif jarak, panca indera, ukuran dan juga sifatan. Apa tu? Kamu akan belajar nanti bersama dengan cikgu-cikgu lain. Boleh? Okay, jadi ini adalah penerangan awal lah. Jadi kamu kena tahu tak apa function atau fungsi kata adjektif ini adalah berfungsi nak menentukan sifat sesuatu kata nama yang tersebut. Sebagai contoh, kucing itu sangat comel itu adalah sifatan atau kata adjektif, sedangkan kucing adalah dan okey, dan ini adalah bentuk-bentuk gambar ataupun gambaran ringkas berkaitan dengan kata adjektif. Okey, maafkan cikgu. Alright, so kamu boleh nampak kan? Panjang, pendek, huduk lah. Tapi kamu jangan kata kalau kamu huduk naik, itu body shaming. Dan seterusnya tebal dan juga berani. Sebagai contoh, Bombal ni adalah seorang yang berani. Ya, nampak tak? Bila kamu nampak sesuatu gambar ataupun sesuatu objek ataupun kata nama, kamu dah boleh bagi sifatnya. Sebab kenapa? Sebab kamu kenal. Jadi hari ini fokus kami mengajar kamu adalah nak bagi kamu kenal kata adjektif ada 4 saja, iaitu sifatan, jarak, panca indera dan juga ukuran. Okay, baik. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan Cikgu Farah untuk memulakan kata adjektif yang pertama. Assalamualaikum semua. Okay, hari ini cikgu nak terangkan tentang kata adjektif jarak. Okay, kata adjektif jarak ni ialah kata yang membawa pengertian konsep ruang antara dua keadaan sebagai penerang kata nama. Dekat bawah ni contoh ayat adjektif jarak. Okay, yang pertama tu rumah Ali dekat dengan sekolah. Dekat mana kata adjektif jarak? Dekat. Yang kedua, kedai itu jauh dari kampung saya. Dekat mana kata adjektif jarak? Jauh. Okey. Sekarang kalau dah faham, cikgu nak buat aktiviti. Aktiviti ni aktiviti PBM Mario. Okey. Cikgu nak panggil 2 orang untuk bagi contoh ayat adjektif jarak. Okey. Cikgu nak panggil Nurin, Gertina. Okey, dia bilik dan
yang dengan kata adjektif jarak. Okey, sejauh ni kata adjektif jarak. Okey, sekarang kita bagi contoh ayat adjektif kata adjektif jarak. Rumah nenek terletak sejauh 5 km dari rumah nenek terletak sejauh 5 km dari sekolah kami. Betul kan? Betul. Nanti Teddy dah. Okey, yang kedua Ain. Ini apa? Berbatu? Batu. Okey, Ain buat satu ayat, contoh ayat kata jarak. Kami terpaksa berjalan berbatu-batu sebelum sampai ke kampung ibu. Okey, betul tak? Betul. Tepuk tangan dekat. Okey, sekarang dah faham kan? Kata adjektif jarak. Okey, seterusnya cikgu nak panggil Cikgu Anis untuk kata adjektif Fasya Indra. Okey, seterusnya cikgu akan menerangkan tentang kata adjektif Fasya Indra. Okey, apa yang kamu faham tentang kata adjektif Fasya Indra? Kalau dengan slide, apa yang kamu faham? Fasya Indra tu apa? Betul. Pandai tepuk tangan untuk kalau kita dapat tahu dalam Fasya Indra tu sesuatu daripada deria manusia, iaitu apa yang kita lihat, penglihatan, apa yang pendengaran, apa yang kita bau, apa yang kita rasa dan apa yang kita sentuh. Okey, kalau kita boleh lihat dari penglihatan mata, apa? Boleh beri contoh? Boleh? Okey, seterusnya kalau dari pendengaran daripada telinga, apa yang kita dengar? Bisi. Okey, betul. Seterusnya kalau dari bau, apa yang kita bau? Wangi. Okey, pandai. Okey, daripada dari rasa, lidah? Manis. Okey, dan dari sentuhan? Lembut. Pandai. Okey. Okey, seterusnya cikgu akan panggil untuk buat edit lah, kita edit nanti lah. Okey, cikgu nak panggil Azla, boleh? Okey. Seorang tak ni dulu. Terbesar ya. Azla pilih kata adjektif. Okey, wangi betul ke tak? Betul. Okey. Yang ni buka, kamu buka cari yang lain. Cari pasal yang lain. Lagi banyak dalam ni. Sega? Betul ke salah? Betul. Okey. Boleh tak saya lagi? Kalau lazat, betul tak? Betul. Itu dengan yang lain tak? Kalau merdu? Betul. Apa? Pendengaran. Okey. Okey. Azla, kamu bina satu ayat daripada perkataan Sega. Apa kamu suka wangi? Apa yang kamu faham tentang wangi? Perfume itu sangat wangi. Okey, betul. Tepuk tangan. Okey, seterusnya siapa nak jawab? Angkat tangan. Saya. Okey, sini. Okey. Okey, kamu pilih. Tadi dah buka kan? Wangi, sepi, azat. Okey. Boleh? Kau pun boleh. Buka je. Buka semua. Okey, sejauh. Betul tak?
Salah. Okey, tempat yang lain. Cari lain. Keras. Betul. Tempat yang tadi. Okey, yang lain. Awak. Tebal, betul tak? Salah. Okey. Sekarang bau keras yang lain. Kami buka yang lain dulu. Segak, betul tak? Betul. Okey. Kamu bina dua ayat lah. Satu keras, satu segak. Ibu untuk segak, ibu nampak segak pada hari ini. Betul tak? Betul. Okey, kalau keras. Dinding itu terjadi keras. Betul. Betul kan? Betul. Okey, tepuk tangan. Terima kasih. Seterusnya, cikgu akan memanggil Cikgu Nuri untuk kata identiti yang seterusnya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Okey, baik kelas. Hari ini cikgu nak tunjuk dua gambar dekat depan ni. Gambar pertama pembaris dan gambar kedua pensel. Apa perbezaannya? Panjang dan pendek. Panjang, betul. Okey. Panjang dan pendek ni lah contoh kata adjektif ukuran yang kita nak belajar hari ini. Okey, kata adjektif ukuran ialah kata yang menerangkan ukuran dan saiz sesuatu benda seperti panjang, pendek dan rendah. Pendek, rendah dan tinggi. Okey, kalau kamu nak senang ingat, kamu boleh untuk kalau kita ingat kata adjektif ukuran, kita ingat ukur. U pada ukuran saiz, K pada ketinggian, U pada ukuran panjang dan R pada ruang. Ruang tu maksudnya betul tak? Lagi? Sempit. Ya, betul. Okey, okey, hari ini kita akan main game Mario. Okey, saya nak dua wakil untuk datang ke depan untuk tarik apa kata dia tu kereta pada dalam ni. Okey, semua boleh? Saya. Okey, datang. Jawab pilih kata dia tu ukuran yang dapat dalam buat ni. Lazat kata dia tu ukuran tak? Salah. Urus? Ya. Ya, betul. Urus, awak boleh tak bina satu ayat yang untuk kata itu ukuran ni? Cuba. Cikgu itu kurus sekali. Ya, betul. Berat? Kata itu ukuran tak? Ya. Boleh tak buat ayat? Mak membawa barang yang berat sekali. Bagus. Okey, kita panggil lagi seorang. Siapa? Boleh? Ni. Okey, awak pilih. Dua kata ini ukuran dapat dalam buat ni. Sejauh? Kata ini ukuran tak? Salah. Okey, lagi? Tebal. Kata ini ukuran ke tidak? Betul. Okey, awak boleh tak ayat satu? Buku itu sangat tebal, betul tak? Betul. Pandai. Wangi. Salah. Lagi? Sempit. Betul. Boleh tak apa ayat lagi satu? Makan itu sangat sempit. Betul. Okey. Terima kasih. Okey, dapat kita simpulkan kata ini tu ukurannya apa? Dia tunjuk kepada apa? Kepada sesuatu benda. Ya, betul. Lagi?
beberapa sifat. Selain itu, ada contoh umum yang saya boleh terangkan. Cantik, tinggi, bersih, rajin dan kecil. Selain itu, apa yang anda faham untuk bagi saya satu perkataan kata identifikasi kata? Pintar. Ha? Betul? Lagi? Berani. Betul? Lagi? Takut. Okey, betul. Okey, ayat yang pertama. Saya nak seorang lagi baca. Yang tertompi? Nampak tak? Nampak. Okey. Suatu Sorry, yang ayat pertama. Yang bawah tu. baju yang dipakai oleh Siti cantik sekali. Adik saya pemalu berhingga berjumpa orang baharu. Suasana kita menjumpa tenang dan aman. Antara ketiga ayat tu yang mana satu ayat yang first, yang mana satu first kata identifikasi matan. Ayat nombor 1 cantik. Ya, betul. Yang kedua Malu. dan yang ketiga. Tenang. Betul tak? Tenang dan Aman. okey. Seterusnya saya akan main game lah. Saya akan pick 2 orang. Saya akan pilih 2 orang lah. Seorang saya nak pilih 4. Okey, saya nak Zahira. Zahira kan apa? Ya. Okey. Pick dulu 4 yang awak nak. Okey. Sejuk. Adakah kata adjektif sifatan? Salah. Salah. Betul. Dan ini? Betul. Lemah. Betul. Kuat. Betul. Sedekat. Salah. Baik. Okey. Sejuk saya nak awak buat satu ayat perkataan sejuk. Suasana di mana itu amat sejuk kerana Penghawa dingin. Ekor tu dalam English. Okey. Yang kedua, saya nak ayat yang susah sikit. hanya sangat lemah dalam mata pelajaran matematik. Okey. Dan kuat. Hanya sangat kuat dalam sifat. Apa yang bersifat. Okey. Terima kasih. Next saya nak panggil Hakimi. Dia datang ke depan. Saya nak kamu pick 4 Pick je. 2 3 dan 4. Okey. Dekat ni adakah perkataan kata sifatan? Salah. Yang seterusnya apa yang ni? Ini. Panas? Betul. Ini. Tinggi? Betul. Ini sejauh? Salah. Okay, saya nak kamu buat satu saja ayat, iaitu ayat perkataan dekat. Kuat sikit, kuat sikit. Rumah dekat. Rumah dekat. Nama rumah Hakimi dekat dengan sekolah. Okey, terima kasih. Sorry. Ini Hakimi. Kawan-kawan, itu saja saya akan pass pada cikgu. Saya akan pass pada next. Alright semua. Okey, so kamu dah nampak kan sekarang kita dah belajar berapa jenis kata itu tadi? Ya. Cikgu okey, saya nak recall balik ataupun remind kamu balik tadi. Okey, cikgu yang pertama yang mengajar kamu kata adjektif jarak, nama cikgu apa? Pandai. Cikgu yang kedua mengajar tentang kata adjektif panca indera, cikgu apa? Pandai. Seterusnya, cikgu yang mengajar kata adjektif ukuran?
Cikgu apa? Cikgu Nurin. Cikgu Nurin ni famous Dan seterusnya, cikgu yang terakhir, iaitu cikgu yang cantik tadi. Belajar kata adjektif apa? Sifat. Apa nama cikgu tu? Ya, penting sangat untuk kamu kenal cikgu. Sebab kamu dah nampak tadi, cikgu ada yang besar seperti saya, ada yang cantik, ada yang tinggi, ada yang kecil. Itu sifat tak? Okey, sebagai contoh, saya Cikgu Syukri. Ini sifat ke nama? Nama. Cikgu Syukri seorang yang kacak. Kacak itu apa? Ya, adalah adjektif kepada sifat pandai. Jadi, itu sahaja untuk hari ini, murid-murid sekalian. Jadi, kamu dah nampak tadi, kita dah main permainan ni, itu Mario untuk cari perkataan dan teka perkataan. Cikgu-cikgu kamu dah bawa kamu menjelajah untuk bermain permainan perkataan. Semua nak tak tadi? Okey. Jadi, seperti biasa, sebelum kelas kita diakhiri, kamu buka buku teks tingkatan 2. Adakah buku teks masing-masing ada? Okey, kalau ada berangkat. Okey, jatuh. Minta maaf, tak apa. BPN ni biarkan dia jatuh. Ni selingan kita lah. Okey, kamu boleh nampak kan buku teks? Jadi, cikgu dah sediakan satu hands up ataupun peta buih untuk kamu. Saya nak kamu buka muka surat 22 dalam buku teks kamu. Buka surat 20 dalam buku teks kamu. Cikgu-cikgu pernah edarkan, Cikgu Farah dan juga Cikgu Anis akan edarkan bahan untuk kamu buat di rumah nanti. Ini kerja rumah kan kerja sekolah? Pandai murid-murid. Jadi, cikgu dah sediakan jenis-jenis kata adjektif. Kamu buka muka surat 20, kamu boleh nampak? Kamu tengok dalam buku teks tingkatan 2 ni, ini ada dialog yang penuh. Saya nak kamu senaraikan 4 jenis kata sifatan, 4 jenis kata adjektif, dan senaraikan perkataan-perkataan yang kamu jumpa dalam teks. Kamu boleh balik buat di rumah. Faham? Okey, jadi cikgu dah nak akhiri kelas ni. Jadi cikgu nak tanya, apa yang kamu belajar hari ni anak-anak? Apa yang kamu boleh jawab? Okey, yang pertama, kata adjektif. Tepuk tangan untuk dia. Pandai. Seterusnya, ada berapa banyak kata adjektif? Okey, kalau cikgu sebut periuk itu sangat besar, dia duduk dalam kata adjektif apa? Ukuran. Pandai. Kalau cikgu sebut pula gunung itu sangat cantik, dia duduk dalam kata adjektif apa? Panca indra. Pandai. Kalau cikgu sebut pula sekolah Seri Gunung tidak jauh dengan Gunung Krian, itu kata adjektif apa? Pandai. Dan yang terakhir sekali adalah kata adjektif sifat, iaitu yang berkaitan dengan diri kamu. Contoh, kucing itu sangat comel. Sifat kucing itu comel. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.